Pernah tak sebagai seorang pelabur, anda dapat satu notis rasmi yang penuh dengan istilah-istilah teknikal dan terus rasa macam pening sikit? Jangan risau, anda tak keseorangan. Hari ini, kita akan bedah siasat satu pengumuman corporate yang sebenar supaya kita betul-betul faham apa maksudnya untuk duit kita. Okey, inilah dia notis yang kita cakap tadi daripada Al-Akar Healthcare REIT. Sekali pandang memang nampak rumit sikit kan? Penuh dengan tarikh, nombor, macam-macam lah. Tapi sebenarnya soalan paling penting dalam kepala kita sebagai pelabur cuma ada dua je. Berapa aku dapat dan bila aku dapat? Dan jawapan ringkasnya ada kat sini. Inilah dia nombor magic kita. 1.86 sen. Maksudnya, untuk setiap satu unit yang anda pegang dalam REIT ni, anda akan dapat agihan pendapatan sebanyak 1.86 sen. Jadi, kalau ada 1,000 unit, darab je, dapatlah RM18.60. Mudah kan? Tapi, cerita dia tak habis kat situ lagi. Okey, jom kita korek lebih dalam lagi pasal 1.66 sen ni. Adakah ia datang macam tu je? Dari mana sebenarnya duit ni datang? Bila kita faham komponen-komponen dia, barulah kita boleh jadi pelabur yang lebih celik. Tapi sebelum tu, kita kena faham dulu apa benda REIT ni. Dalam notis tu pun ada tulis bawah income type kan? REIT ni atau Amanah Pelaburan Hartanah, senang cerita ia macam satu syarikat yang kumpul duit pelabur macam kita semua dan guna duit tu untuk beli hartanah yang boleh buat duit. Macam hospital, bangunan ofis atau pusat membeli belah. Jadi untung daripada sewa inilah yang diorang agihkan balik pada kita. Yang ni part paling menarik. Rupa-rupanya 1.86 sen tadi tu tak datang seketul. Ia dipecahkan kepada dua bahagian. Macam yang kita boleh nampak dalam carta ni. Satu bahagian iaitu 1.10 sen adalah pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Manakala bakinya 0.76 sen lagi dikecualikan daripada cukai. Inilah poin paling penting. Bila anda terima duit ni nanti, anda kena tahu yang bukan semua amount tu akan dikira dalam pendapatan bercukai anda. Info ni penting gila, terutamanya bila dah dekat musim nak isi borang cukai. Sebab apa? Sebab ia boleh beri kesan kepada jumlah cukai yang anda kena bayar. Okey, kita dah settle bab berapa banyak. Sekarang, jom kita jawab soalan kedua yang sama pentingnya. Bila? Yelah, dalam dunia pelaburan ni, masa tu segalanya. Dan notis ni ada bagi kita beberapa tarikh keramat yang kita wajib tahu. Istilah pertama yang wajib kita hadam ialah X-date. Anggap je X-date ni macam tarikh pintu tutup. Ikut notis ni, X-date dia ialah 10 Februari 2026. Maksudnya senang je. Anda mesti dah jadi pemilik unit ni sebelum 10 hari bulan tu. Kalau anda beli pada atau selepas 10 hari bulan, minta maaf, anda tak akan dapat agihan pendapatan untuk pusingan kali ni. Jom kita tengok garis masa ni, baru nampak jelas sikit perjalanan dia. Selepas X-date pada 10 hari bulan, esoknya 11 hari bulan, kita ada tarikh kelayakan. Pada hari inilah syarikat akan semak rekod dan sahkan, okey, ini senarai akhir mereka yang layak dapat bayaran. Dan kemuncaknya, 27 Februari, tarikh pembayaran. Masa inilah duit yang kita tunggu-tunggu tu akan ting masuk dalam akaun. Dan petikan daripada notis ni, yang bunyinya macam teknikal sangat tu, jangan pening. Tu cuma bahasa rasmi dorang je untuk cakap, okey semua, pada tarikh kelayakan, kami akan kunci senarai nama. Sesiapa yang ada dalam senarai ni, dialah yang akan dapat bayaran. Ini cuma untuk pastikan proses pembayaran berjalan dengan lancar. Jadi, kita dah bedah semua butiran ni, dari nombor sampailah ke tarikh. So, apa maknanya semua ni untuk anda sebagai pelabur? Jom kita tengok macam mana pemahaman ni sebenarnya boleh bagi anda kuasa. Lepas ni, bila terima notis macam ni lagi, anda dah ada satu senarai semak yang mudah. Pertama, terus cari nombor utama. Berapa jumlah agihan seunit? Kedua, tengok pecahan cukai dia. Kena cukai ke tak? Dan ketiga, yang paling penting, buka kalender anda dan terus tanda siap-siap tarikh X dan tarikh pembayaran. Kenapa semua ni penting? Sebab ilmu ni bagi anda kuasa untuk mengawal. Anda boleh jejak pendapatan pasif anda dengan lebih tepat. Anda boleh buat keputusan yang lebih bijak. Contohnya, sempat lagi ni kalau nak beli sebelum X-date. Dan yang paling best, ia bagi anda keyakinan. Anda bukan lagi sekadar penerima notis. Anda betul-betul faham apa yang sedang berlaku dengan duit anda. Jadi, nampak tak? Daripada sekeping dokumen yang mungkin nampak rumit, kita dah ubah ia menjadi satu set maklumat yang jelas dan boleh diguna pakai. Inilah bukti betapa pentingnya ilmu dalam pelaburan. Jadi persoalan untuk anda sekarang, bila dah faham semua ni, apakah langkah seterusnya yang akan anda ambil dalam perjalanan pelaburan anda? Fikir-fikirkan.